Assalamualaikum semua. Hari ini kita di Mersing nak tengok sebuah masjid yang sangat indah. Indah satu, kedua ialah lokasinya yang amat istimewa. Kerana apa? Ianya berada, lihat di sini. Tada! Tu dia Masjid Sultan Iskandar. Dekat JB kita pun ada satu Masjid Sultan Iskandar. Tetapi yang ini ialah Masjid Sultan Iskandar Mersing. Terletak di atas bukit yang boleh tahan tinggi. Lihat itu. Wow. Cantik kan? Satu lagi yang menarik tentang masjid ini ialah lokasinya. Okey, dia di atas bukit dan sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada anda kenapa saya katakan lokasinya ni amat istimewa. Sebentar ya, saya parking. Ini adalah pandangan hadapan Masjid Sultan Iskandar Mersing. Dan jika anda jalan ke depan sikit, sebentar ya, saya ubah ke noise reduction, wind reduction. Saya dah tukarkan kepada wind reduction. Harap-harap dapat membantu kerana di atas bukit ini berangin. Ada kerja-kerja oversuai di sini. Tetapi sebenarnya kan lokasi situ memang cantik kalau nak tengok. Tapi tak apa, kita dapat tengok ni pun cukup. Tengok masjid ini di atas bukit dan pandangan di sebelah kirinya adalah laut pantai Mersing dan juga pulau-pulau yang berhampiran. Tengok. Kan? Tak banyak yang istimewa selain daripada ini. Dan juga nama Sultan Iskandar, Yang Maha Mulia Sultan Iskandar, dan juga pandangan ini, dan juga ia letak di atas bukit. Okey, kat dalam masjid ni saya tak nak ambil video banyak sebab mungkin kawasan larangan, tapi inilah dia Masjid Sultan Iskandar, Bandar Mersing yang amat indah. Dan jangan lupa, bila dah ke sini, kita pergi solat. Jom. Okey, selesai solat kita. Sekarang kita singgah sebentar kat pantai Bandar Mersing. Biasanya restoran ini dibuka lah. Tetapi pada hari ini, bulan ini tak dibuka pada waktu siang kerana sekarang bulan Ramadan, bulan berpuasa. Jadi tak ramai restoran yang tidak ramai pengusaha restoran yang membuka restoran mereka lah. Tak kira di mana saja di Malaysia, mereka lebih gemar untuk menyertai bazar-bazar Ramadan pada mungkin mula pada jam 4 petang hingga ke 7 kan. Okey, inilah dia pantai Bandar Mersing. Kat situ ada monumen Bandar Mersing. Kalau kita lihat di segamat ada replika 4 laras kapal. Di sini ada replika 4 bilah pedang. Dan inilah dia pantai Bandar Mersing. Airnya taklah secantik air di tanahnya, pasirnya tidaklah secantik di pantai Desaru atau Tanjung Balau atau Batu Layar di Kota Tinggi. Ada banyak juga sampah serat di sini. Pasirnya hitam, agak halus, banyak ketam-ketam kecil di sini.
Tetapi airnya juga agak teruk lah kalau nak mandi. Macam saya rasa tak ramai yang nak mandi di sini. Mereka lebih suka pergi ke air papan, kurang 20 minit memandu dari sini. Dan kan kita pergi insyaAllah kalau ada masa. Inilah dia Pantai Bandar Mersing. Ada kebun di sana dan beberapa pulau yang mengelilingi pesisiran Pantai Bandar Mersing. Seronok kalau untuk kita beriadah, bawa anak-anak berlari. Tapi jangan dalam awas sikit ada kaca-kaca di sini di sebalik sarap ini. Tapi nampaknya sampah-sampah ni kalau saya lihat datang daripada laut. Jala ada. Ini ialah cengkerang udang nenek. Kalau orang Cina panggil udang nenek tak? Besar tu. Kan? Ada juga cengkerang-cengkerang lain seperti ini. Ada juga rokok. Rokok bukan sampah semula jadi lah, tak tahu macam mana boleh datang sini kan. Lain tak banyak lah yang dapat dilihat. Ada juga bekas-bekas jala di sini. Kita nak cuba cari sampah semula jadi seperti cengkerang udang nenek tadi, udang mantis shrimp kita panggil. Ini apa? Botol. Kalau cengkerangnya sebesar ini, bayangkan isi kerangnya besar mana dia pun cantik juga. Cengkerang siput tajam. Ya. Okeylah, nampaknya tak ada apa sangat yang nak dikongsikan. Itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Dan dari pesisiran Pantai Bandar Mersing, saya ucapkan terima kasih kerana menyertai saya pada vlog yang singkat pada hari ini. Dan harap anda kembali lagi ke saluran saya untuk menyaksikan apakah lagi perkara-perkara tempat-tempat menarik atau makanan-makanan terkenal daerah Johor, Malaysia. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye.